Ayamnya hitam macam goreng semula dan keras. So, apa? Kita dah siap goreng, so kita nak kongsi rezeki dengan orang-orang Bukit Gambir. Siapakah yang akan dapat rezeki? Jom, skop. Nak chicken tenders ke nak ayam ASB kita? Saya duduk mana-mana. Mana-mana. Tapi dengan syarat, abang ada follow saya tak? Abang tak follow. Cuba tunjuk untuk kamera. Okey. Follow saya bagi chicken tenders. Follow Kalau abang dah follow tadi, saya nak bagi ASB saya. Yeah. Betul. Okey bang, selamat. Selamat buka bang. Akak jangan sebelum pergi kedai tu saya nak tanya. Akak dah follow kita tak? Follow. Kita ada chicken tenders dengan ASB. Kalau akak follow kita bagi chicken tenders. Dah follow guys? Dah follow guys. Rezeki akak lah. Serius tak tipu? Terima kasih. Sebab akak follow saya guys. So korang kalau nak kita kongsi rezeki, jangan lupa follow Muiz Chicken. Betul tak? Sedap. Puas hati. Puas hati. Sumpah. Alhamdulillah. Akak follow Abang Muiz sekali tak? Akaun saya? Dah follow? Dah follow guys. Pas sekali kak. Memang rezeki akak lah. Terima kasih banyak. Okey, sama kak. Tanya. Abang nak chicken tenders daripada Muiz Chicken ke nak duit RM10? Chicken tenders lah. Chicken tenders Tapi sebelum tu nak tanya, abang follow saya tak? Kalau abang follow saya gandakan RM50 bang. Tak boleh lagi. Okey, kalau abang tengah follow, kita bagi chicken tenders. Boleh. Dah. Alright. Okey bang, masih banyak bang. Kepada orang sekarang datang ke bazar, support Muiz Hot Chicken. Terbaik, mantap bang. Terima kasih. Boleh. Abang nak duit RM10 ataupun chicken tenders daripada Muiz Chicken? Chicken tenders. Tapi saya nak tanya abang follow saya tak? Muiz Chicken HQ. Belum. Okey, abang follow, saya bagi chicken tenders. Boleh bang. Okey bang. Okey bang. Sama. Siapa yang berdekatan dengan Bukit Gambir, mari-marilah singgah ke Pasar Tani Kekal Bukit Gambir. Siapalah peniaga semua dekat sini. Dek, nak tanya.